Baru-baru ni, kantoi SPRM dan MACC berjaya tumpaskan satu aktiviti pemindahan duit sebanyak 2.4 juta. Yang mana individu ni cuba bawa duit ni daripada satu rumah ke satu rumah. Takkan nak bayar tender punya pasal bawa cash 2.4 juta. Kenapa tak terus online? Fikirkan balik. Ini bukan duit tender bang. Ini terang-terang sogokan rasuah. Yang mana mengikut info yang aku terima, SPRM sendiri mendedahkan ini sogokan daripada tender Tentera Darat Malaysia. Tentera punya tender pun kena rasuah ke? Orang memang dahsyat. Dan baru-baru ni juga, yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin dah bersuara sistem integriti Malaysia dah melemah. Salah dekat mana, silap dekat mana. Rakyat dah bersuara, tindakan dah jalan, tapi still lagi ada. Korang fikir, korang renung, bincang kat ruang komen, cuba cerita apa isi hati Sultan Banker, pinjam macam bos, yang macam pro hidup tetap macam Sultan. Assalamualaikum.